Okay geng, ni chiller Komachi lah. Sebelum ni dia masalah dengan gas lah, ada bocor dengan cooling coil dengan condenser sekali bocor, dua-dua bocor. Okay, sekarang kita dah tukar, dia guna cooling coil putih ni lah. Dulu dia punya tu dalam body, cooling coil dalam body. Sekarang kita tukar cooling coil yang dekat luar ni lah. Okay. Kondenser bawah tak ada lagi, kipas masih. Kondenser kita letak dekat belakang. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7U, 6U lah biasa dia. Kita buat macam ni lah untuk ganti kondenser yang dekat bawah tu yang rosak. Okay, ni kita satu set tukar lah cooling coil dengan kondenser. Lepas tu barulah dia punya gas tak hilang bila dites bocor. Dalam keadaan off 50 PSI lah, lebih sikit lah. Video ni untuk kita buat rujukan nantilah, simpan untuk rujukan. 1.2 ampere. Okay, kita dah test lah dalam seminggu lebih dah. So far okay lah. Running cut off semua okay lah. Alright.